Apa khabar rakyat Malaysia ni? Semalam kita pun ingat, okey AGC ni jalankan tugas, all this thing lah. Tapi unfortunately hari ni lawyer daripada arwah Zara ni, keluarga arwah Zara ni minta tangguh sebab AGC dia nak cas 5 orang ni, yang 5 remaja ni under 507C Palang 1. Maksudnya maksimum dia punya hukuman pun 1 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Kalau dicas macam seperti lawyer Zara ni 507D D for donkey Palang 2 tak silap saya, hukuman dia 10 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Dan dalam masa sikit kita boleh nampak mengapa AGC nak tergesa-gesa nak cas dia nak tetapkan juga. Cas dia tak nak dengar mengenai orang cakap opinion daripada lawyer Zara. Then what is the point? Ada mahkamah kat sini. What is the point kita ada trust terhadap AGC ni? Mengapa nak tergesa-gesa nak tuduh orang ni?